Ulama yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud dalam Aunul Ma'bud, juga ulama hadis seperti Imam Bukhari dibenarkan mandi ketika berpuasa. Apa pendapat? Aunul Ma'bud, ulama India yang syarah Abu Dawud tulis, dan kemudian setelah hampir 900 tahun kemudian bahawa Aunul Ma'bud muncul, disyarahkan oleh Al-Albadi Aunul Ma'bud. Di dalam riwayat Muwatta' Malik disebut bahawasanya bagaimana Nabi SAW kana yasubbu ra'sahu bil ma' min shiddatil 'atash wa huwa sha'im aw har wa huwa sha'im. Nabi curah kepala dia dengan air disebabkan kerana terlalu panas ataupun terlalu dahaga, sedangkan baginda berpuasa. Menunjukkan orang yang berpuasa boleh untuk dia mandi untuk mengurangkan keletihan dia, tak makruh. Nabi curah air di kepala. Kemudian ada pula orang buat bacaan-bacaan yang bila ditulis kemudian dicurah air tertentu hilang dahaga. Allah, ada orang petua macam-macam. Memang orang puasa dahaga. Ada jampi-jampi nak bilang dahaga. Nabi pun dahaga, Nabi pun panas. Supaya kita panas, kita pergi mandi, nak bagi segar, tak ada masalah. Tidak makruh dalam hal itu.